Okey, Assalamualaikum semua. Baik, kali ini saya ada dekat Sungai Merap. Okey, untuk rumah yang sebelah saya ini adalah 32 kali 44, lebih kurang 1250 kaki persegi. Okey, dia ada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Jom saya mulakan. Okey, dekat bahagian depan ni macam anda lihat, okey, ini adalah teres. Untuk teres ni, ini adalah 11 kali 11. Okey. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Alright. Okey, bila kita masuk, ini adalah living area dulu. Untuk living ni 11 kali 11 kaki juga. Okey, seterusnya ini adalah dining area. Okey, untuk dining ni 26 kali 11 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik. Okey, ini adalah bilik yang pertama. Untuk master bedroom ni, ini adalah 16 kali 11 kaki. Okey, dalam master bedroom kita ada satu tandas. Untuk tandas ni 4 kali 7 kaki. Baiklah, seterusnya adalah bilik yang kedua. Tada! Okey, ini adalah bilik yang kedua. Untuk bilik ini 9 kali 11 kaki. Okey, dalam bilik nombor 2 kita ada tandas juga. Yang ini pun sama, 4 kali 7 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 3 dan juga 4. Jom. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Okey, untuk bilik ini 9 kali 11 kaki. Okey, bilik yang terakhir adalah bilik nombor 4. Untuk bilik ini 9 kali 11 kaki juga. Okey, antara bilik nombor 3 dan juga bilik nombor 4 kita ada satu tandas. Okey, untuk tandas ni 4 kali 7 juga. Okey, ruangan yang terakhir adalah dapur. Okey, ini adalah bahagian dapur. Untuk dapur ni 9 kali 11 kaki juga. Kita ada tabletop, kat sini adalah 10 kaki. Tabletop kat sini adalah 8 kaki. Okey, dekat sini kita ada teres di bahagian luar. Okey, ini adalah teres bahagian luar. Okey, untuk teres ni adalah 9 kali 10 kaki. Assalamualaikum, saya Muhammad Afifi. Saya berterima kasih kepada 2M Home kerana merealisasikan impian saya, rumah pertama saya. Terima kasih. Okey, baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Okey, jumpa lagi di next video. Kepada anda yang nak bina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor tertera. Bye.